Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Ilahi kerana pada malam ini buat pertama kali dalam hidup saya bukan hanya berada dalam Masjid Raya Baitul Ar-Rahman sebagai makmun untuk bersalat maghrib berjamaah, tetapi diberi peluang dan juga penghormatan begitu besar bagi saya untuk memberi satu tazkirah ataupun tausiah sempena menziarahi saya ke negara Aceh, Indonesia, sempena sambutan tsunami 13 tahun yang akan diadakan majlis zikir dan salawat. Maka pada malam ini diberi peluang untuk berjumpa, bertazkirah di Masjid Raya Baitul Rahman yang penuh dengan keberkatan. Saya adalah pensyarah ataupun dosen atau profesor dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali, negara Brunei Darussalam. Saya berasal dari Patani, Thailand, dan menetap di Malaysia selama 30 tahun. Bekerja di Universiti Islam Antarabangsa lebih kurang 4 tahun. Dan pernah bertugas di Universiti Putra Malaysia selama 14 tahun. Dan saya dijemput oleh negara Brunei Darussalam untuk mengendalikan satu fakulti, satu pusat berkaitan dengan produk halal. Dengan demikian, saya rasa amat layak bagi saya untuk bercakap di depan muslimin dan juga muslimat pada malam ini mengenai produk halal sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala lil alamin. Memandangkan kita berada dalam Masjid Ar-Rahman dan tidak dapat dinafikan produk-produk halal yang telah disebutkan beberapa kali dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan dalam As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu rahmat daripada Ar-Rahman, bukan hanya untuk orang Islam tetapi untuk sekalian manusia. Mungkin bagi kita perkara-perkara yang berkaitan dengan halal dan juga haram menjadi satu kebiasaan, tetapi kita harus ingat sekarang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala telah ditubuhkan satu disiplin ilmu baharu di dunia ini, terutamanya di rantau Asia Tenggara, mengenai sains halal,
yang mana saya sekarang telah ditugaskan untuk design, untuk mereka bentuk kursus-kursus di peringkat bachelor ataupun S1, juga di peringkat magister ataupun S2, juga di peringkat S3 doktorah berkaitan dengan produk halal. Saya berpendapat ini merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi diperkasakan, dipopularkan pada masa sekarang. Jadi saya pun mau kongsi sedikit sebanyak dengan semuslimin dan muslimat tentang perkara ini. Diharapkan suatu hari nanti perkara ini diambil begitu secara serius, secara bersungguh-sungguh oleh kerajaan Aceh. Saya mahu melihat pada masa hadapan bidang ini tidak dikongkol, tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Saya mahu melihat ia dikuasai oleh orang Islam, terutamanya masyarakat Aceh. Kerana saya difahamkan daripada kecil lagi, mungkin hari ini menjadi kenyataan, di bumi bertuah ini dilahirkan ramai ulama-ulama. Saya difahamkan di sini banyak manuskrip, buku-buku dituliskan ulama-ulama besar ataupun ulama-ulama agung berasal daripada Aceh. Kalau 3 tahun yang lepas, sambutan tsunami 10 tahun, saya juga datang ke sini, tetapi bukan sebagai penceramah pada hari ini, seperti hari ini. Saya berkesempatan pada 3 tahun yang lepas ziarah Universitas Syekh Kuala dan dibawa oleh teman saya ke satu pantai yang mana di situ ada kubur ulama katanya. Saya tak ingat pantai itu, tapi difahamkan kuburnya, batu nisannya tidak rusak walaupun berlaku tsunami pada masa tersebut. Bagi saya, sukar oleh ahli sains, oleh ahli teknologi mentafsirkan perkara tersebut, dan ia tidak lain tidak bukan merupakan satu keberkatan yang telah diamalkan oleh ulama tersebut. Jadi pada hari ini saya akan membicara mengenai halal. Walaupun saya tahu orang Islam kadang-kadang dia ambil mudah tentang perkara ini, tetapi dia tidak tahu bahawasanya halal dan haram sekarang telah menjadi satu produk baharu. Halal dan haram sekarang telah dijadikan satu disiplin ilmu yang perlu dikaji secara serius, meliputi aspek syariah, aspek undang-undang, aspek pengurusan dan juga aspek sains dan teknologi. Saya bercakap begini kerana saya dapati dan saya menghadiri beratus-ratus perjumpaan, beratus-ratus seminar dan juga konferensi mengenai halal, dan saya dapati orang bukan Islam dah anggap ia merupakan satu lifestyle baharu yang patut dipenuhi oleh mereka. Dan mereka sebagai orang Islam, orang bukan Islam, mereka melihat dalam konteks
dolar Amerika. Mereka melihat dalam konteks rupiah. Mereka melihat dalam konteks ringgit Malaysia. Dengan perkataan lain, mereka melihat dalam konteks menjana keawangan. Sebab kalau mereka tidak menceburihi dalam bidang tersebut, maka terlepaslah perdagangan halal yang mana sekarang tradingnya, perniagaannya dah lebih daripada 1 trilion USD. 1 trilion bukan USD, bukan 1 trilion rupiah. Kalau 1 trilion rupiah mungkin taklah begitu tinggi nilainya. Tapi dah sampai USD. Kalau kita tidak ambil peluang tersebut, maka peluang tersebut akan diambil oleh orang bukan Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, al-waqtu kas-sayf. Iza lam yaqta'hu yuqti'uka. Masa itu diumpamakan seperti pedang. Kalau pedang itu tidak digunakan untuk potong orang, bunuh orang, maka pedang itu akan membunuh kita. Dan kadang-kadang disebutkan al-waqtu kaz-zahab. Masa itu seperti emas. Dan perlu ambil kesempatan yang ada pada masa itu. So dalam konteks sekarang, masa yang perlu ditumpu oleh kita ialah menghidupkan, membudayakan, memperkasakan, mengeluarkan produk-produk halal, bukan hanya dikenali oleh masyarakat tempatan, tetapi masyarakat antarabangsa. Dengan perkataan lain, bukan hanya untuk masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat global. Kita pada masa hadapan, kita nak melihat produk halal Aceh itu dikenali oleh masyarakat antarabangsa. Saya berharap sekiranya kerajaan Aceh itu betul-betul serius untuk menjana, untuk memastikan masyarakat mereka itu dalam keadaan baik dan juga sejahtera, dan juga menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Jangan lupa, industri halal merupakan sektor yang boleh dicuburi oleh kita. Merupakan sektor baharu yang perlu diambil kesempatan oleh kerajaan Aceh dan juga rakyat tempatan. Nasihat sayanya ialah pastikan bahawasanya produk-produk halal yang mahu diperkenalkan meliputi produk yang berkaitan dengan makanan dan juga yang bukan makanan. Selalunya yang kita faham bercakap tentang halal ini hanya yang berkaitan dengan makanan. Kita lupa hal-hal yang bukan dalam bentuk makanan itu perlu juga halal. Memang dia baharu, tetapi kita kena sedar peredaran semasa. Dan apatah lagi, dia telah diakui oleh masyarakat antarabangsa. Ini paling penting. Dan alhamdulillah, ilmu tersebut, disiplin tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan produk halal sebenarnya telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim.
dan telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama, termasuklah ulama-ulama Aceh. Tapi sayangnya kita tidak melihat dalam konteks perniagaan. Sayangnya kita tidak melihat dalam konteks ekspor dan juga import. Sayangnya kita tidak melihat dalam konteks yang bukan dalam bentuk makanan ataupun minuman. So dengan perkataan lain, kalau kita melihat satu konteks sahaja, seolah-olahnya ilmu yang berkaitan dengan halal itu tidak sempurna, tidak lengkap. Mungkin yang kita ambil itu 30% sahaja, tetapi 70% itu kita lupa. Kita tidak tahu, kita tidak belajar, kita tak mahu peduli. And akhir-akhirnya diambil oleh orang bukan Islam. Dan saya akan bagi satu contoh kemudian nanti. Tetapi sebelum pada itu, izinkan saya menyebut ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan disiplin halal. Di antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang didapati di muka bumi ini, perkara-perkara, barang-barang halalan tayyiban. Benda halal, tayyib. Saya tak kata benda halal dan, saya tak sebut perkataan dan. Saya tidak kata benda perkara-perkara halal dan tayyib. Saya tidak sebut perkataan dan. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran ini dia tidak kata halalan wa tayyiban. Tak. Halalan tayyiban. Adakah salah ayat Quran? Tak. Ayat Quran tidak bersalah. Dia merupakan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kadang-kadang tak faham apakah maksud sebenar yang dikehendaki oleh Ar-Rahman, yang dikehendaki oleh Ar-Rahim. Dan kenapa Tuhan kaitkan selepas halal dan tayyiban, memberi satu peringatan kepada kita, wala tattabi'u, janganlah kamu sekali-kali ikut khutuwatis syaitan, jalan-jalan yang kata dijalan oleh asyaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan seteru kamu yang jelas sekali. Ini ayat simple saja. Tetapi untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, kebetulan semester lepas, sekarang di Brunei universitasnya cuti sampai 6 hari bulan Januari. Jadi semester lepas saya diminta mengajar 2 kursus yang berkaitan dengan halal. Pertama, saya mengajar kursus HG 3101 bertajuk ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan halal dan haram. Jadi saya dapati beratus-ratus ayat Al-Quran membicara isu-isu berkaitan dengan halal dan haram. Berpuluh-puluh ayat Al-Quran membicara isu-isu yang berkaitan dengan tayyibat. Tayyibat. Sebab dalam Quran dia sebut halalan tayyiban. Berpuluh-puluh, tidak banyak sekali ayat Al-Quran membicara tentang haram. Menjadi satu penemuan baru.
sejalan dengan kaedah yang telah diberikan oleh ulama dahulu. Secara umumnya, semua perkara yang kata dijadikan oleh Allah SWT itu harus al-aslu fi al-asya ibahah. Pada asalnya, sesuatu yang dijadikan oleh Allah SWT ibahah, harus halal. Tetapi yang tidak halalnya disebutkan oleh Allah sejelas-jelasnya dalam Al-Quran Al-Karim ataupun melalui As-Sunnah. Seperti disebutkan dalam, kalau dalam punya surah Baqarah ini, selepas ayat 168 yang saya baca tadi, disebutkan pada ayat 173. Nanti saya akan baca. Tetapi saya tanya diri saya, dan saya tanya juga ulama-ulama Islam. Saya tanya juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Adakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang Islam sepenuhnya seperti dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 168, iaitu kita kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan apa yang ada di bumi ini benda yang halal dan tayyib. Itu makan saja. Bukan maksudnya kita diminta makan saja. Kita diminta supaya memperkenalkan produk-produk makanan. Sebab kita tak boleh makan kalau tidak ada produk. Maksudnya kita sebagai orang Islam bertanggungjawab memperkenalkan produk-produk halal. Apabila kita mahu memperkenalkan produk-produk halal, juga produk itu mempunyai sifat yang dikenali dengan tayyib. Tayyib ini secara bahasanya bermaksud cantik. Bermaksudnya cantik. Bermaksudnya bagus. Bermaksudnya sedap. Bermaksudnya ada tarikan. Kalau dalam konteks punya orang Inggeris, dia kata produk itu wajib berkualitas, wajib berkualiti. Mungkin bahasa Indonesia berkualitas. Barulah produk itu dianggap sebagai halal thayyiban dengan sempurna. Barulah produk itu boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa. Barulah produk itu boleh diekspor kepada mereka dan seterus menjanakan wang ringgit ataupun rupiah kepada masyarakat kita. Kita jangan harap masyarakat dunia akan beli barang kita kalau barang kita hanya berstatus halal saja, tidak ada thayyib kat situ. Contohnya kita kata kita sembelih ayam. Ataupun kita sediakan makanan berdasarkan kepada daging yang halal daripada ayam. Buat gulai ataupun rendang. Tetapi tempat yang kita masak itu, dapur itu tidak bersih. Tandas dalam restoran itu tidak bersih. Ada lalat, ada lipas, ada punya tikus berlari sana dan sini. Jadi kita bangga ke dengan status halal kita tanpa ada konsep thayyiban dalam restoran ataupun warung tersebut ataupun dalam produk tersebut. Kalau kita bangga dengan status itu, andai kata ada orang-orang punya luar datang, masyarakat antarabangsa melihat, oh, dia kata itu saja amalan yang dilakukan oleh orang Islam. Dia tak tahu ke bahawasanya tikus ataupun lalat ataupun lipas boleh membawa kemudaratan kesihatan
kepada manusia. Dan manusia dan makanan itu akan dicemari dengan kuman-kuman. Dan seterusnya akan membentuk masyarakat yang tidak sihat. Kenapa? Sebab produk itu tidak sihat. Jadi tuntutan yang kata diminta oleh Tuhan Allah SWT Ar-Rahman itu halalan tayyiban. Macam mana kita nak mahu memperkenalkan produk halal? Memang kita kena ikut standard-standard syariah-syariah ataupun sistem-sistem kualitas yang telah ditetapkan oleh syariah, diakui oleh ulama, diakui oleh masyarakat antarabangsa dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Islam, sebab kita tidak peduli tentang halal dan haram, sebab kita assume, kita anggap once apabila produk itu diperkenalkan oleh orang Islam, kita rasa halal. Tetapi kita tak tahu. Contohnya kita ada satu produk. Kalau kita buat satu kek itu dia perlukan kepada gandum. Ingredients di dalam kek itu bukan berpuluh-puluh. Termasuk gandum dia, termasuk berasnya, termasuk gulanya, termasuk coklatnya, termasuk pewarnanya, termasuk garamnya, termasuk punya minyaknya. Dan cuba kita tanya, produk itu dah, ingredients itu daripada mana? Dan kalau anda kata ingredient minyak contohnya daripada China, adakah kita yakin minyak itu halal 100%? Sebab masyarakat sekarang ini, yang bukan Islam ini, dia mahu kepada keuntungan, dia ada cara dia nak pastikan produk itu tengoknya cantik, dia campur benda-benda yang tidak halal dalam produk itu. Yang ni lah yang kita dengar cerita-ceritanya, aiskrim lah dimasukkan dengan punya lemak babi, dimasukkan dengan punya gelatin yang diambil daripada rambut manusia, ataupun dia ambil daripada tulang babi, dia buat gigi palsu, ataupun dia buat pinggang yang dikenali sebagai bone China punya plate. Walau kita tahu benda itu haram, tetapi mereka ada teknologi ubah sana ubah sini. Lastly kita tak sedar kata produk itu berasal daripada tulang babi contohnya. Ataupun kita kasut yang kita pakai itu, kita tak sedar kulit itu adalah kulit babi. Dan kita tak sedar berus gigi yang kita berus itu daripada bulu babi dan sebagainya. Macam-macam. Orang yang bukan Islam, dia tak kisah. Sebab bagi mereka khinzir ataupun babi merupakan hayawan yang disukai oleh mereka. Dan mereka masuk dalam aiskrim, mereka masuk dalam sosis dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak sedar. Yang ni yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang buat benda macam tu secara niatnya, intentionally, ialah orang yang bukan Islam. Yang dianggap oleh Al-Quran ialah asyaitan. Bukan maksudnya semua orang bukan Islam itu asyaitan, tak. Yang mau tipu kita ni, yang mau tipu orang Islam ini secara sengaja, sifat mereka tidak lain, tidak bukan seperti syaitan. Dan kalau kita dapat detect dia siapa dia, innahu lakum aduwwum mubin. Walaupun kita nampak muka dia manis depan kita, tetapi mereka merupakan seru kita yang paling nyata sekali. Kadang-kadang kita tak tahu. Macam kita kata konsep yang diperkenalkan oleh dunia tentang sistem keuangan riba, berteraskan pada riba, itu bukan halal. Right?
yang kata diamalkan di bank komersial itu berteraskan kepada riba, yang diperkenalkan oleh masyarakat Yahudi, itu tidak halal. Tapi produk itu bukan dalam bentuk makanan. Dia dalam bentuk keuangan. Yang dikenali dalam punya konteks punya halal ni, dia kata Islamic finance ataupun halal punya finance. Jadi riba diperkenalkan oleh orang Yahudi, dia tahu sistem riba itu tidak baik, tidak bagus. Dia tahu kata sistem riba itu pembunuh utama. Dan mereka di kalangan mereka tidak amalkan sistem riba. Mereka mahu supaya sistem riba itu diamalkan oleh orang bukan Yahudi. Itulah dianggap sebagai seteru yang nyata. Sebab mereka tahu produk itu tidak baik. Pembunuh masyarakat sejagat. Tidak ada ar-rahmat langsung dalam punya sistem tersebut. So dalam konteks Islam, Islam sendiri memperkenalkan sistemnya tersendiri, bukan berteraskan kepada riba, tetapi berteraskan kepada untung dan rugi. Berteraskan kepada dividen dan sebagainya. Yang ni perlu dikuasai oleh kita. Perlu kita tunjuk kepada masyarakat dunia bahawasanya produk yang berteraskan kepada halal itu memang rahmatun lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Dalam ayat Al-Quran ini sendiri pun, dia tidak nyatakan. Dia kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ni termasuklah orang yang kata beragama Islam dan orang yang bukan beragama Islam. Sebab apa? Sebab dia tahu produk halal tayyiban ini, perkara-perkara, item-item, produk-produk yang disukai oleh masyarakat sejagat. Kalaulah mereka tahu nilainya. Tetapi kita pinggirkan produk yang berteraskan kepada halal tayyiban, dan kita ambil, kita guna, kita amalkan dan kita terapkan produk yang bukan berteraskan kepada Islam ataupun halal tayyiban, dan kita bangga. Dan kita tak tahu bahawasanya produk itu pembunuh utama kepada masyarakat sejagat. Dia mungkin bagi keuntungan kepada bilangan kecil masyarakat dunia. Macam kita kata sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memang memberi keuntungan kepada tidak lebih 10% masyarakat penghuni dunia ini. Dan akan menjadikan 90% penghuni dunia akan menjadi sangsara dan juga merana. Sebab Tuhan dah sebut secara jelas-jelasnya, ia merupakan khutuwat syaitan. Jalan-jalan yang telah diperkenalkan oleh syaitan. Dan syaitan itu merupakan aduwwun mubin, seteru kamu yang paling nyata. Jadi soalannya sekarang ialah, bagaimana kita sebagai orang Islam wajib menghidupkan budaya halal tayyiban. Wajib memperkenalkan produk halal tayyiban. Seperti yang saya sebutkan tadi, maksud kita ini ialah masyarakat Aceh harus bersyukur. Kerana apa? Kerana khazanah intelektual. Kerana ilmu-ilmu turas yang telah ditulis dan telah disimpan dalam perpustakaan itu masih ada wujud. Dan khazanah mereka, tulisan mereka berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Harus kita puji, mereka berjaya mensejahterakan masyarakat Aceh pada masa tersebut. Dan dalam konteks sekarang, kita harus menghidupkan budaya tersebut ataupun ilmu tersebut dengan
dengan memantapkan ilmu-ilmu kontemporari. Contohnya, ilmu halal. Sekarang ni kalau kita bercakap ilmu halal, dia tidak memadai melihat dalam konteks syariah ataupun undang-undang. Dia perlu kepada sains dan juga teknologi untuk dibuktikan kehalalannya. Contohnya kita ada punya KFC, ayam KFC, ayam McDonald ataupun Cadbury. Kita tengok memang nampak ayam goreng biasa, tak nampak kata dia bercanggah dengan syariah. Tetapi apabila kita kaji secara selidik, kadang-kadang dia campur bahan-bahan yang kata diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia ambil sosis, contohnya sosis yang dicampur dengan lemak-lemak babi dalam itu. Adakah kita sanggup makan makanan berteraskan kepada babi? Dan benda itu kita tak nampak. Kita boleh nampak apabila kita hantar produk itu dalam makmal. Dan alat itulah akan mengeluarkan satu natijah, menyatakan kepada kita bahawasanya kandungan yang ada pada produk tersebut maybe ada kandungan yang halal ataupun yang haram. Jadi banyak produk halal perlu diperkenalkan. Kalau kita kata jangan kata makanan saja. Bukan makanan juga penting. Kalau saya sebutkan di sini sebagai contoh masyarakat Jepun yang akan menganjurkan satu sukan Olimpik bertaraf antarabangsa. Dan berdasarkan kepada pengalaman sukan Olimpik yang dianjurkan di Brazil, didapati ramai orang Islam pergi ke sana. Ramai atlet-atlet beragama Islam terlibat dalam punya sukan Olimpik di Brazil. Tetapi mereka, iaitu orang Islam, menghadapi masalah. Nak cari makanan halal dan nak cari minuman halal. Dan dapati kadang-kadang hotel pun tidak berteraskan syariah. Dan sistem logistik penghantaran barang sana di sini tidak jelas. Mungkin dia masuk dalam kontainer yang pernah dimuatkan dengan barang-barang yang bukan halal. Itu di antara masalah-masalah yang timbul dekat Brazil. Maka kerajaan Jepun bagi saya luar biasa memberi satu usaha bersungguh-sungguh, sebab saya tahu sedemikian mereka berulang kali datang ke Malaysia, datang ke Brunei, dan finally pada akhir-akhir ini syarikat Nippon, merupakan syarikat logistik terbesar dunia, telah dianugerahkan satu sijil halal logistik pertama. Persediaan mereka nak pastikan logistik juga pasti memenuhi kriteria-kriteria, syarat-syarat, standard-standard yang telah ditetapkan oleh syariah. Pengangkutan. Seolah-olahnya kita tak ada bas, right? Kita nak pengangkutan bas. Ada ke bas halal dan pengangkutan halal dan pengangkutan tak halal? Bagi orang bukan Islam, dalam satu pengangkutan, mungkin dia muat barang-barang yang bukan halal. Let me say dia beli daging khinzir daripada pasar raya. Atau dia muat anjing dalam punya satu kenderaan. Bagi mereka tak kisah. Tetapi bagi kita orang Islam, kalaulah kenderaan telah bawa barang-barang yang bukan Islam, yang barang-barang yang tidak halal, jadi bagi kita ragu-ragu. Nanti punya DNA babi yang kata ada dalam punya kenderaan tersebut terkena kita. Nanti kita pun tidak bersih. Nanti kita pun diwajibkan sama. Yang sebab dianggap sebagai najis mughallazah. Itu sensitivity yang ada di kalangan orang Islam.
Yang perlu kita faham, perlu kita terang. Dan dalam konteks Jepun, dia tahu dia boleh menjanakan duit, wang ringgit berjuta-juta, berbilion punya USD. Dengan demikian mereka sendiri. Saya bagi satu contoh lagi tentang punya barang penyembelihan. Produk ayam, daging, sama ada daging lembu, daging punya kerbau, ataupun ayam, ataupun burung. Adakah kita sudah sedar bahawasanya kebanyakan negara-negara anggota OIC, negara-negara Islam lah, negara-negara OIC termasuklah kita kata negara-negara teluk seperti Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Iraq, Iran dan sebagainya, telah import produk-produk daging ayam daripada negara bukan Islam. Kalau sebelum pada ini, Brazil merupakan ekspor terbesar daging halal kepada negara-negara Islam. Tetapi seperti biasalah, mereka dah juara berbelas-belas tahun. Akhir-akhir ini kita dibongkarkan satu penipuan besar dimainkan oleh mereka. Sebab mereka tak kisah. Cara mereka menipu tu cilik pandai lah. Tapi kita dah makan produk mereka. Sebab Brazil bukan negara Islam. Tetapi kenapa dia sebab dia ada punya dia ada peternakan terbesar dan dia boleh hire, dia boleh punya upah orang Islam jadi token sembelih, buka kilang terbesar dan mereka ikut standard-standard antarabangsa. Lastly mengeluarkan punya produk dan apabila mau ekspor kepada negara Islam dia tanya, adakah produk kamu itu mengikuti standard-standard yang telah ditetapkan oleh negara OIC, oleh Codex, oleh HACCP, oleh sistem punya ISO, oleh GMP, Genetic Modified Food. Dia boleh buat. Dan kalau memenuhi itu, dia boleh bawa lah ke negara-negara Islam. Tapi seperti biasa yang saya sebutkan tadi, halal mengikut punya kertas, tetapi mungkin di sebalik itu mereka ada penipuan. Jadi apabila dibongkarkan, sepatutnya negara-negara Islam seperti punya Aceh, negara Malaysia, Brunei ini ambil kesempatan supaya pasaran halal setidak-tidaknya kalau bukan logistik dalam bidang punya penyembelihan itu dikuasai oleh kita. Dan kalau macam itu sebab mereka penyembelihan mereka bukan beratus-ratus ekor sehari. Kalau di Malaysia saya pernah pergi satu punya rumah penyembelihan yang kecil saja 60,000 ekor satu hari. Kalau di Brazil saya rasa lebih daripada 500,000 ekor sehari. Dan dia perlu kepada pengurusan begitu mantap. Dia perlu kepada bajet begitu besar. Dia perlu kepada investment sama ada di peringkat punya masyarakat, peringkat kerajaan begitu besar. Sebab nak menyembelihkan punya haiwan ini lebih daripada 100,000 ekor sehari, dia perlu kepada teknologi. Dia perlu memenuhi punya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh masyarakat antarabangsa. Kan? Jadi, kalau kita boleh buat macam itu, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan merealisasikan hasrat, visi, misi Islam sebagai agama rahmat lil alamin. Ini sekarang dah sudah Isya. So untuk mengakhiri ceramah saya berdasarkan kepada konsep halal ini, saya sebutkan satu lagi ayat
Yang tadi 1168 saya lompat kepada satu ayat. Di sini 172. Yang disebutkan berulang kali, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah benda-benda yang tayyib. Dia kata tayyib. Dia tak sebut halal. Sebut perkataan tayyib saja. Berkualiti yang saya dah terjemahkan maksud tayyib tadi, yang telah diberikan rezeki kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab Tuhan minta kamu makan atau mencuburi perkara-perkara yang tayyib, perkara-perkara yang bagus. Jadi Islam memang agama tayyib sebenarnya. Kalau benda yang tak tayyib seperti disebutkan dalam punya ayat seterusnya, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya kami telah haramkan kepada kamu yang tak tayyib, yang tidak halal. Apa? Al-maitah, bangkai. Waddamu, dan darah. Walahma al-khinzir, dan juga daging khinzir. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan barang yang telah disembelih tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak tayyib. Yang tu yang kata minta kita jauhkan. Dan Tuhan tak minta kita makan benda macam tu, sebab at-tayyibat itu banyak sekali di muka bumi ini. Dan kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur itu tidak lengkap tanpa amalan. Dan kebetulan saya pun berkawan dengan orang-orang Aceh. Saya bangga dengan masyarakat Aceh ni. Sebab itu apabila saya dijemput datang ke sini, sebenarnya bukan senang bagi saya nak datang di sini. Sebab saya kena naik kapal terbang berjam-jam daripada Brunei pergi Kuala Lumpur, pergi ke Aceh. Tetapi harapan saya, semangat dan juga ukhuwah yang ada di kalangan punya orang Aceh, dan saya bangga dengan orang Aceh, memang dia serius dalam punya pekerjaan mereka. Saya berada di Kuala Lumpur, saya dapati pengusaha-pengusaha di kalangan orang Aceh itu perlu dipuji. Itu di Kuala Lumpur. Dan saya yakin di sini mereka juga bersungguh-sungguh. Dan saya harap mereka berusaha supaya merealisasikan produk halal sebagai satu produk perniagaan bertaraf antarabangsa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.